Shop Bazaar. Kali ini Keanu Azman akan buat roti john. Itu favourite I. Dihasilkan sendiri bersama dengan pempengaruh Nina Bukater. Tapi bukan setakat masak je tau. Mereka juga akan bawakan barang keperluan raya dengan harga yang berpatutan untuk anda semua. Jadi terus dapatkan di TikTok shop_my sekejap lagi dengan harga istimewa atau scan saja QR code di kaca TV anda. Let's go. Roti john Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Ya, ini dia anda punya favourite show lah, iaitu TikTok Shop Bazaar Raya. Okey, kita jangan nyanyi lagu raya lagi. Kita masih dalam mood Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan anda semua setakat ni okey je, lancar Okey je saja. semuanya. Betul. Tapi sekejap. Itu? Sebelum kita nak shopping raya, cuba kenalkan apa yang awak nak masak hari ni. Sekali lagi saya kena masak. Ya. tak Okey, so hari ni kita masih lagi dalam dapur mak-mak. Ya. Ini Mak. adik saya, ini kakaknya. Oh, bukan Mak dengan Anak Bukan tak boleh. Beza umur terlampau dekat. Terlalu dekat. Adik, akak. Biasanya Kak, bila saya pergi ke Bazar Ramadan kan, Okey, cuba okey. tekalah apa menu utama saya akan cari kat situ. Kalau tengok kepada ni rasanya roti john. Yes. Kita Kita nak buat roti john. Jadi inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk roti john, okey? Okay, I rasa I nak kena hiris bawang, Sat. Oh, sekejap. Sebelum apa-apa, Keno, nak tanya ni. Apa? Ada tak kalau pergi balik-balik kampung kan, tak cukup bantal? Memang selalu. Lagi-lagi bila kita balik lambat tu, orang lain dah chop dah bilik-bilik apa semua Faham. tu. Bantal pula tak cukup. Ya. Ada bantal cukup pula, tak ada sarung bantal. Pening lah kepala. Faham. Ni, Nina nak tunjuk dekat korang ni sambil kita punya adik tengah potong-potong bawang dekat situ. Ini adalah bantal Jean Perry tau korang. Oh. 100% super fine cotton satin cover. Sarung bantal diperbuat daripada kain satin kapas super halus yang memberi sentuhan lembut dan nyaman pada kulit korang. Apa yang kita nak buat sekarang ni, potong-potong tu, potong-potong bagi cantik. Lepas tu kita boleh nak blend. blend kan, adik. Bismillah. Macam tu. Okey, lepas dah letak ni, kan kita letak Okey. bawang Yes. Oh, boleh. Walaupun dia tak panas tapi tak apa, boleh je tumis. Okey, cantik. Tadi cakap pasal bantal. Pasal bantal. Ada sarung bantal, sarung bedsheet, bedsheet semua ada juga. John Perry juga. John Perry banyak item Mungkin untuk orang lelaki korang tak berapa nak familiar. Tapi untuk mak-mak, wanita-wanita ataupun mereka-mereka yang baru nak kahwin buat as hantaran memang familiar dengan John Perry. Oh. Okey. Tadi kita cerita pasal bantal yang sangat selesa ni. Okey. Kaya nak cerita pasal bedsheet ni lah pula. Bedsheet. Korang tahu tak, this one bedsheet ni bukan kaleng-kaleng tau. Diperbuat daripada kain super soft yarn dengan 850 thread count. Memberikan tekstur yang sangat lembut, selesa dan berkualiti tinggi. Yang paling penting dia hypoallergenic. Material yang sangat mesra kulit. Tapi kan dia ada size-size kan. Macam saya punya super single, tu ada queen size bed Actually kat rumah. kita ada saiz pelbagai saiz tau. Okey, yang best dengan John Perry ni kita ada saiz single, super single, queen, king. Tak kisahlah korang nak padankan Semua dengan ada. mana-mana pun. Dan yang paling best, saya pun nak cakap apa sebab saya pemakai. Jadi saya boleh sembang. Korang yang mana korang ada macam sofa bed yang memang set single boleh beli. Boleh Sofa pakai bed. kan? Yes. Jadi yang 2-in-1 tu lah, jadi sofa dia kata boleh juga. Betul. Ada juga size untuk sofa bed. Ini kan kalau lama sekali dia akan hangus tak? Kita akan garing-garing lah, dia akan garing. Tapi kalau awak nak letak daging pun dah boleh. Okey, daging cincang kita dah pun ready. Kita punya minced beef. Kita masukkan black pepper. Okey. Secubit garam. Secubit garam. Okey, kita masukkan semua kot masukkan semua. Jadi sos Sudu tiram mana, dah, Dek? sos tiram macam masin-masin sikit kan? Yes. Jadi dia pun tak payah nak letak banyak sangat garam sebab ni pun dah masin. Tapi awak nak balik raya jangan lupa beli bantal. Okey. Macam ni. Bantal yang saya ada kat rumah tu, I tak tahulah kenapa. Dia aku bangun tu sakit tengkuk Kak Nina. Dia macam sakit tengkuk yang membuatkan I bad mood. Sebab I jenis yang kalau
my sleep is good, my mood is good. My Okay. sleep is bad, I'm sorry, I don't want to talk to anybody. Faham? Sebab itulah Nina cakap dengan korang. Sebab itulah kita menghadirkan bantal yang sangat selesa. Wow, dari John Perry. Kepada hampa-hampa semua macam tak tahu nak beli apa, tak tahu. Oh, biasalah kan buah-buah tangan nak balik kampus selain pada kita bawa kuih muih, dodol segala bagai tu, bawalah bantal. Okey, bawalah bantal korang. Ni gabungan bahan premium tau, memberikan struktur bantal yang kekal lama tanpa cepat pancit. Faham tak cepat pancit? Maksudnya dikelepek. Dia tak macam tu. Walaupun korang guna hari-hari, punya Dia bagus firm. John Perry ni. Sangat firm dia. Ya, korang tengok saiz dia besar korang. 74 cm kali 48 cm. Okey. Okey. Kalau ayam kita dah selesai. Okey. So kita kena letak dekat bekas dulu, Dik. So, jadi nak masuk dalam ni? Ya. Bukan telur dulu Bukan. telur dulu, telur sekali. Okey, kita pecahkan 5 telur kita. Okey. Sambil bismillah kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu kita boleh panaskan. Nak panaskan Kita nak pakai buat pan. roti kan? So kita akan masukkan yang tu, adik. Okey, ini adalah telur campur dengan daging Ya cincang Allah, tadi. kita buat sendiri Dahsyat tau. Tak pernah tahu ini cara untuk buat roti John sebenarnya. Ya Allah. Malam mana Kau letak semua, Dik. Roti kita ada 3, Dik. Dik, jangan. La ilaha illallah. Keno, kau jangan buat kerja macam ni. Bukan kena letak balik ke? Tak boleh. Allah, pasrah semua, pasrah. La Astaghfirullahalazim. haula wala quwwata dapat dia illa. 3. Buat macam tu je lah, Dik. Tak apalah. Allah. Walaupun aku pun first time buat. Semua ke tak? Semua? Dah kau letak macam itu. Halal lah, Dik. Allah, Dik. Menjadilah, Dik. Ya ke? Walaupun macam ni woman dia. Look at this. Guys. Ooh. Okey, jadi kita cari mayonis. Nampak ni? Nampak ni. Wow. Allahu Akbar. Kak Nina kalau mayonis memang ngam lah. Saya suka mayonis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak buat chef-chef kat belakang tu bangga dengan saya. Allah, jadi guys. Jadi to all. Betul. Okey, saya tengah nak buat lagi satu. Cuba Keno pergi try check dulu. Yang bedsheet dan juga bantal ni. Cuba rasa. Nampaknya semua orang kat belakang kamera tak percaya saya. Dia kata bagi Nina yang buat. Fine. Nina yang buat biasa yang menjual sekarang ni. Hey, saya punyalah rasa macam nak cover-cover awak tau. Terima kasih Kak Nina aku. Okey. Assalamualaikum semua. Siapa yang selalu komplain aku tidur tak nyenyak, tengkuk sakit dan sebagainya. Hello sikit. Terang-terang tak pernah tahu pasal John Perry punya bantal dan juga John Perry punya bedsheet. Guys, ini kan boleh dikatakan satu complete set, betul tak Kak Nina? Betul. Kita beli bantal dah elok dah. Yes. Bedsheet pula macam tak kena lah dengan bantal ni. Sebab Betul. apa? Sebab tak ada bedsheet daripada John Perry. Betul. Dan sebenarnya kenapa anda perlu beli? Sebab tadi pun Kak Nina ada mention bantal John Perry ni sebenarnya dia perfect untuk anda yang mungkin selalu gatal-gatal. Betul, gatal-gatal. Kulit sensitif. Kulit sensitif. And it happens. Ramai orang yang kadang-kadang as we age, bila semakin berumur, ada pula ada alergi-alergi alahan-alahan. Betul. Dulu tak pernah ada. Tapi Dulu jangan tak pernah risau. ada. Dengan material yang ada di John Perry punya bantal ni, tak ada masalah. Dia mesra kulit lah. Mesra kulit. Dia tak kisahlah kulit anda sensitif ke apa ke. Tetap okey sahaja. Takkan beri anda gatal-gatal dan sebagainya. Okey, nampaknya dah siap dah kita Nampaknya punya dah roti John. siap. Sekali lagi, roti John kita tunjuk pada satu dunia. Inilah roti John kita Ya, roti. sediakan. Alhamdulillah menjadi Okey, apa yang korang nak Kak Nina dengan saya masak untuk next episode, boleh komen tulis kat bawah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam TikTok Shop Bazar Raya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Itu dia roti John. Jadi tak jadi tapi nampak sedap lah. Petang ni nak Harap buat, sedap. petang ni nak buat. Kita buat roti John. Tapi nak tahu menu apa lagi yang akan dimasak oleh Keanu dan juga Fiza malam ni? Jangan lupa jangan lepaskan peluang untuk saksikan menu TikTok Shop Bazar Raya di TikTok Shop _my jam 9 malam ini.